Senang nak berurusan sebab Cik Anwar banyak yang bila saya kata macam ni dia ada respon yang cepat. Ya, saya dapat rumah dia pun cepat. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak buat sesi pilihan kunci under BBB Group di Nilai Negeri Sembilan. So bersama saya, owner rumah Puan Fadilah. Okay, Assalamualaikum Puan. Salam. Okay, so kami just nak tanya feedback Puan lah. Okay, macam mana Puan dapat tahu company kami BBB Group di platform mana? Okay, Alhamdulillah ya, saya bersyukur sangat sebab saya dapat jumpa Cik Anwar ni melalui FB je. Daripada FB tu kami berkenalan, WhatsApp dan kemudian dia memberitahu cara saya nak gunakan loan LPPSA. Alhamdulillah lah sebab senang sangat bekerja dengan Cik Anwar. Owner rumah dia menggunakan loan LPPSA. So kami di BBB Group, kami menyediakan perkhidmatan masa tu arkitek dan juga design. Design adalah custom design daripada Puan sendiri. Puan just bawa draft dekat office dan kita olahkan menjadi design arkitek. Dan seterusnya kita sambil kepada PBT dan juga kita membina rumah sampai siap lah. So macam mana proses Puan bersama dengan kami daripada awal sampai siap bina rumah lah? Apa feedback Puan? Okay, satunya senang nak berurusan sebab Cik Anwar banyak yang bila saya kata macam ni dia ada respon yang cepat dan kemudiannya sangat mudah. Itu je. Kemudiannya saya dapat rumah dia pun cepat. Itulah yang seronok. Dan saranan Puan kepada mana-mana government punya sektor nak buat pinjaman LPSA ke apa, macam mana based on pengalaman Puan lah? Okay, berarti kalau berdasarkan pengalaman saya, pertamanya kita kena tahulah berapa yang kita boleh buat kan untuk loan tu. Tapi sebenarnya kalau kita nak cari orang yang boleh buat daripada awal sampai ke akhir tu, memang kita kena cari yang betul. Dan saya bersyukur Alhamdulillah saya dapatlah Cik Anwar yang sangat-sangat faham keadaan macam mana. Jadi saya sarankan supaya cari orang yang betul-betul tahu macam mana LPPSA tu pinjaman dia dan kemudiannya macam mana cara kita nak dapatkan rumah kita dengan cepat lah. Okey, terima kasih kepada tuan rumah. So mana-mana penjawat awam, tak kira anak cikgu ke pegawai kerajaan, kerja KKM, polis ke yang nak membina rumah menggunakan loan LPPSA di sekitar Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang, insyaAllah kami sedia membantu daripada A to Z. Kalau anda tak tahu the flow pun tak ada masalah. Kita pun ada lawyer yang dah berpengalaman, dia boleh advise dan juga kita pun ada tim arkitek yang boleh membantu anda untuk submit ke BBT dan juga kita membina rumah sampai siap dan last sekali kita akan sampai dapat CCC ataupun CF. Okay, stay tuned for the next review. Thank you.